confused tak tahu macam mana nak pakai, first mesti tengok dekat belakang dia dulu. Pastikan yang dia ada curve yang macam ni ke atas. Arrow ke atas ni maknanya dia belah atas tapi di belakang. Okay. Tarik macam ni. Macam ni. Macam ni. Okay. Lepas tu barulah kita ambil ekor dia ni dan tarik. Ini untuk kempis bahagian atas, ini untuk kempis di bahagian bawah. So belakang korang pun terjaga. Siapa yang sakit belakang, memang sangat elok lah. So sambil tu dia kecilkan kita punya pinggang, lemak semua. Okay, di setiap tulang-tulang KM Barut ni ada infrared. So bila korang pakai, tak payah lama-lama pun. Kau pakai dekat office ke, dekat rumah ke, tengah masak sekejap, pakai tak sampai 1 jam, kau akan terkentut ataupun kau akan sakit perut lalu nak kecirit. Sebab dia dalam masa yang sama bila kita pakai, dia terus cairkan lemak tepu. So siapa yang bersalin Caesar tu memang sangat bagus lah. Sebab bila bersalin Caesar, dia akan ada satu bag dekat bawah peranakan ni. So dia memang KM Barut kita boleh pecahkan lemak yang dekat bawah tu. Okay, macam ni. Kau tarik dan dekatkan dia, nampak tak? Dia betul-betul akan kempis. Okey, lepas tu siapa yang ada masalah sakit belakang, lagilah bagus. So dia akan betulkan texture tulang kau. Kau akan berdiri yang tegak. Okey, masalah orang sekarang yang